Hari ini saya akan memberitakan tentang hikayat Puteri Gunung Redang, analisis berdasarkan perspektif daripada Joseph Campbell dan Jeremy Prof. Okey, pertama sekali kita akan pergi kepada pengenalan, iaitu cerita rakyat ini merupakan sebuah cerminan akal budi dan sosio budaya sesebuah masyarakat. Di Malaysia, naratif tradisional ini seringkali mempunyai struktur yang kompleks dan berlapis. Bagi memahami struktur ini, dua pendekatan teori sering digunakan, iaitu daripada Joseph Campbell dan Vladimir Prof. Okey, daripada Joseph Campbell, melalui The Hero's Journey, beliau melihat naratif ini sebagai satu kitaran transformasi dari aspek psikologi dan spiritual wira. Kemudiannya dari Vladimir Prof, melalui morfologi of the folktale, beliau membedah cerita berdasarkan unit-unit tindakan ataupun fungsi yang digerakkan oleh watak tersebut. Kemudiannya analisis ini menggabungkan kedua-dua perspektif tersebut dalam meneliti elemen-elemen penting dalam hikayat Puteri Gunung Redang. Okey, kita akan pergi kepada sinopsis. Okey, berdasarkan sinopsis Puteri Gunung Redang ini, dia bermulanya daripada Sultan Mahmud Shah yang ingin berkahwin dengan Puteri Gunung Redang disebabkan oleh kecantikan dan kekayaannya serta kesaktiannya. Kemudiannya dia menitahkan Hang Tuah untuk pergi meminang Puteri Gunung Redang tersebut di Gunung Redang. Kemudiannya sewaktu dalam proses untuk meminang tersebut, terdapat pelbagai liku-liku dan cabaran-cabaran mistik yang dihadapi oleh Hang Tuah. Antaranya, dia berjumpa dengan nenek kebayan tersebut. Kemudiannya, nenek kebayan meletakkan 7 syarat yang sangat-sangat mustahil dan ianya terbatas oleh manusia biasa. Antaranya ialah jambatan emas daripada Gunung Redang sehingga ke Melaka. Kemudiannya darah daripada nyamuk dan sebagainya. Kemudiannya pinangan tersebut gagal kerana sultan tersebut tidak sanggup memenuhi syarat-syaratnya. Kemudiannya hikayat ini dia memberikan pengajaran tentang batas kuasa dan nafsu manusia. Kemudiannya kita akan pergi kepada faktor perbandingan oleh tokoh. Perbandingan ini terdapat tiga peringkat, iaitu pembagian, ujian dan keperangan. Okey, menurut Joseph Campbell, dari aspek pembagian dahulu. Yang pertama ialah the call of adventure. Sultan ini merintahkan Hang Tuah untuk meminang puteri. Kemudiannya Hang Tuah terpaksa meninggalkan dunia biasa tersebut atas arahan daripada sultan, dan kemudiannya dia memasuki dunia supernatural ataupun dunia yang bukan dunia biasa ataupun dunia bunian. Kemudiannya, apakah ujian dia? Ujian dia the road of trial, pendakian yang sukar dan pertemuan dengan nenek kebayang menjadi siri ujian terhadap kesetiaan dan ketahanan seseorang wira. Kemudiannya dari aspek kepulangan, the crossing of the written threshold, Hang Tuah kembali ke istana dengan membawa hikmah tentang batas kuasa manusia. Kalau dari aspek Vladimir Prof, abstention and mediation, ketiadaan permaisuri menyebabkan sultan ini bertindak. Kemudian titah sultan menjadi perantara yang menggerakkan utusan keluar pergi mengembara. Kemudiannya dari aspek ujian struggle and villain, syarat-syarat mustahil menjadi rintangan utama dan mencetuskan konflik mental dalam cerita. Dari sudut kepulangan, return and exposure, kepulangan watak mendedahkan kegagalan memenuhi syarat dan menentukan had kemampuan manusia. Kita akan pergi kepada yang keempat, dari aspek kepentingan analisis. Terdapat 3 aspek kepentingan analisis, iaitu memahami struktur universal, kekuatan logik naratif dan pemeliharaan budaya. Bagaimana dengan memahami struktur universal? Struktur universal ini membuktikan bahawa cerita rakyat Malaysia ini mempunyai kualiti dari aspek naratif yang setanding dengan mitos dunia.
melalui pendekatan daripada Joseph Campbell. Kemudiannya, bagaimana boleh menjadi kekuatan logik deduktif? Menurut teori Vladimir Propp, ianya membantu memahami bagaimana setiap tindakan dalam cerita mempunyai fungsi yang tertentu yang mampu menggerakkan plot secara sistematik. Kemudian, pemeliharaan budaya, analisis teori membantu generasi moden memahami nilai kesetiaan, kedaulatan dan batas moral dalam budaya Melayu. Dari aspek kesimpulan pula, secara keseluruhannya hikayat Puteri Gunung Lelang ini terbukti memenuhi struktur cerita yang lengkap dan tersusun berdasarkan kedua-dua teori. Joseph Campbell menekankan transformasi diri sang wira melalui perjalanan pengembaraan, manakala Vladimir Propp menekankan mekanisme dan tindakan yang membentuk keseluruhan cerita. Hasil gabungan kedua teori ini ianya dapat memperkayakan apresiasi terhadap sastra rakyat Malaysia sebagai warisan intelek dan budaya yang tinggi nilainya. Sekian dari saya. Terima kasih.